Bo Joseph, Bo Jui. Atas mana ni? Atas ni? Perbezaan besar antara bandar sini dengan bandar-bandar lain. First of all, everything is RM1. Look at the view, man. I think Kedah goes with the name lah. Kedah Darul Aman lah. Betul lah aman dekat ni. Aku sendiri yang menggelabah. Tak, kau yang buat aku menggelabah. Saya punya hal ni. Aku ingat dia gelabah tadi. Nak masuk that lane dah. Aku chilling, come dia. Tak. Jangan menggelabah. Weh, Lai. Nasib baik ada orang tolong kita repair. Sekarang ni. Aduh. Apa jadi sebenarnya? Okey. Tadi kan dia orang kata apa? Aku fikir jalan sebelah kanan. Sekarang nampak sign sebelah kiri. So aku nak potong masuk kiri, tekanlah minyak sikit. Tekan minyak sikit, tiba-tiba accelerator jatuh terus. Tak ada. Kau tahu kenapa? Sebab dari awal-awal aku dah inform kau jangan rem. Pasal dia punya, this is fragile, man. This is vintage. So, kalau aku tak rem, tak jalan, tak potong. Yelah, tak awal-awal kau rem kuat. Bila kau rem kuat awal-awal, rod dia setengah lah putus. Aku dah cakap dah. Jangan gelabah. Jangan gelabah. Dia memang gelabah. Jangan gelabah kau orang. Jangan. Okey. Jangan gelabah. So, agak-agak lambatlah kita sampai Penang ni. Kalau benda ni boleh jalan, dah alhamdulillah lah. Jadilah nasi kandar. Bestnya mula-mula nak gerak, pintu cabut. Sampai kat Penang dah happy dah semua sekali tengok. Dah tenggelam. Itu break. sebelah dia dah tak ada lah. Dah tak ada. Jangan gelabah. Tak ada. Aku tak tahan. Kau pun sama betul. Aku lah. Air. Okey, ada. Okey, I drive lah. So dekat Penang. Saya baik. Okay, Bo, jangan press kuat dah after this. Winter akan ada drama yang sangat panjang throughout the show. Aku takut kereta ni mampu dekat jambatan ni. Kereta ni kita hantar servis kat Penang ni boleh tak? Minta dia thorough check lah. No, we have to service in Penang. We have to change that rod. Gila cantik. Awak nak keluar masalah apa? Ambil, kita nak main di pantai. Boleh tak? Yeah. Oh ya, abang Penang. Cantik gila shoot. Okay, there was a massive jam right in front of the toll of Penang, which was 5 minutes away, and so right now what we want to do is just trying to gain some cash for like the petrol and everything like that, just for fun, you know? Let's go, man. Yeah, man, let's go, man. Aku malu siap sebenarnya. Okay, ni ada. Main kat situ. Sana. Terima bang. Thank you. Like. Stay here. Dia kena tunggu yang buka tingkap lah. Yang tak buka tingkap ni memang tak nak layan kita. Bo, main. Orang nak dengar. Abang. Dekat tengah sikit lah. Hey, what's up? Thank you. Thank you. Pergi dia family aku punya turn pula. Aku punya turn. Tak ada family. Kau lawan aku. Je lah bagi kau lah. Nah. Tak layan. Dia tak nak. Ignore the world, it starts now. Good reasons why we should try. Gila usaha. Vegas nights will burn to the mid of the second. Aku dapat pengen. Promise I'm all yours. Ignore the world.
berapa collection? Okay, Fayaz, berapa kau dapat Fayaz? Tunggu sana kat kombi. How much did we make today? We don't know to the end. It could be a day as o te tarik. Spontaneously we write a new song. We don't know what's next for us. Let's just hope the combi's good to go. Good to go. Good to go. Kira. Panggil berapa? Alah, kau nak compare ke? Panggil berapa? Berapa? Sekejap sabarlah. Chill. 2, 4, 6, 8 RM1 per sen. Sekarang pula. 10 sen, 12 sen, RM1, RM2, RM3, RM4. Aku RM1.15 sen. Ada 5 sen lagi lah. 5 sen je lah. Commission. Nak ambil lah. Kat sini lah, Ustaz. Ya, aku rasa kawan aku Ain tu mesti dah tunggu lama. Betul. Kau tengok sebelah ni lukis iklan lah. Sini lah, Ustaz. Sini. Asal lambat? Cabut. Bang kita orang pecah. Yalah tu. Oh, ni Fatul. Hai. Ain, Fatul. Sorry lambat. Apa cerita? Fungus. Ain, Fungus. Bobo, Ain. Kita tak lambat. Malas lah. Penat lah tunggu lama kat sini. Fan kita breakdown lah. Breakdown je. Lepas tu? Okay, dah. Jangan marah. Sorry je. Belanja makan Sorry. lah. Okay, boleh. Okay. Oh, by the way, ni lah kawan-kawan I yang introduce you tadi. Yang gila tu. Maafkanlah pasal perangai-perangai dia orang yang... Sorry lah, tapi gila, kan Kita gila. Usually the one with the, you know, big hair. More like tak malu lah. Macam mana kau boleh jumpa? Oh, alamak. Kita orang kenal, she does modelling. Lepas tu we start together in terms of modelling. So, Photoshoot for you. Right after that, we became friends. So that was like what? 2005, 2004 or something like that. Dah lama dah. Besok boleh buat kita pergi pantai tak? Boleh tak? Boleh? Pagi-pagi. Kat mana pantai mana? Pantai buka kau apa? pakai sini je. Habis tu, jom I nak bawa you all makan. Pergi, apa nama? Nama tempat tu Line Clear. Oh, macam pernah The dengar. most famous nasi kandar in Penang. Oh, yang ni ke? You know, very interesting. Macam mana nak masuk? Kandar Line Clear, 24 jam. 24/7. Apa? Nasi apa? Ayam goreng. Tai, bukan drumstick ah. Rempahnya. Oh, okey, drumstick. Bukan drumstick dia itu. Okey. Okey, drumstick. Lagi. Wow, sedap ingat. Okey, lagi. Gila. Ada wantan. Okey. Makan. Nak penting. Okay, saya tak nak kuah banyak macam tu. Apa tu ayam? Ayam. Kau makan Saya ayam. tak nak kuah macam ni. Dia punya ayam, Sedap ah? ayam ni terbaik lah. Bangga, nak ayam ke? Tak lagi ke? Jadi kita nak try cendol. Buat ah? Rasa Penang. Oh ya. Dekat sini, ada kan macam orang Penang pun macam pagi-pagi dah start breakfast nasi kandar kan. Chance lain, memang tempat terbaik lah. Oh, you all belanja kan? Lupa. Oh, gambit. Ambil. Mari. Rasa aku. You hold the money to every